Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampak tak ni? Kenal tak tuan-tuan? Saya tertanya-tanya noh. Ni pun kabu ke kapah noh. Ni, siapa tahu tak? Buah dia yang muda-muda, yang putih-putih sedap dia pakai Malaysia khas Beram Melaka noh. Okey. Ni adalah kabu ataupun kekabu lah noh. Yang orang buat bantai apa semua tu nampak. Pokok dia tinggi noh, nampak. Tu. Okey. Apa beza kekabu dengan kapas? Dia tu. Apa maklumat kita dapat kat sini? Buah dia ni sedap mecah nah. Hak muda-muda tu, cicah garam Melaka sedap dia kata. Okey, jom kita tengok buah dia. Nampak tak? Hak ni kapah kabu noh. Nampak tak? Hak ni kalau buat bantai memang cukup sesuai noh. Memang cukup sesuai buat bantai nampak. Buah dia biji-biji tu nampak. Ni buah dia panjang-panjang ni. Tu banyak tu. Tapi kalau untuk rawatan luka-luka pula, perubatan ataupun buat baju, kapah cotton ni yang paling sesuai. Sebab dikatakan dia punya kapah ni mudah untuk dipintai. Ni bunga cotton, bunga kapah tu noh. Nampak tu bunga dia. Kapah dia tu lah. Ni bunga dia. Dia ada macam-macam warna bunga dia ni. Tengok buah dia nampak. Ni buah dia. Ni kapah dia lah ni. Nampak. Banyak ni. Nampak. Ni boleh tuai dah. Dalam dia ada biji benih noh. Kapah ni digunakan dalam untuk rawatan luka noh sebab penyerapan dia tu cepat nah. Dia tak sama macam kapah kabu ni. Kapah kabu ni dia tak berapa serak cecair tu nah. Jadi kalau untuk luka-luka apa memang kapah ni lebih sesuai lah. InsyaAllah. Inilah beza dia pokok kapah dan pokok kabu dah. Okey, sekadar tu dulu, harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.